lucu, ilmu bermalah di kelas nyata, minat terbuka, bahasa jiwa, bahasa bangsa, belajar bersama penuh bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Perkongsian pada kali ini adalah berkaitan novel tingkatan 5 iaitu Silir Daksina karya Nizar Parman. Cara mudah untuk mengingat serba sedikit kisah novel ini adalah dengan menggunakan gaya auditori. Mari kita dengar sama-sama. Di telah helaian manuskrip lama tertulis kisah seorang ayah. Kata-kata yang tak sempat bersuah menjadi cahaya dalam resah. Di hutan Singapura membesar dengan penyayang tak bernama. Siapakah diriku sebenarnya jika akan ditinggal lama? Walau luka pernah terucap, walau sejarah penuh dendam, hati anak tetap memanggil jejak kasih yang terpendam. Aku menari silir daksina di pentas warisan dan cinta. Langkah sapi menyatu jiwa. Ayah, namamu hidup selamanya, biar terpisah oleh masa, biar terhalang oleh kecewa. Aku kembali mencari makna dalam pusara dan doa. Di cerau seribu nama, aku disambut sejuman mesra. Namamu harum di bibir mereka. Guru sastrawan pejuang budaya, zapin berputar mengikat luka. Aksara hidup mengguyur suara dalam tulisan yang kau tinggalkan. Aku tahu arti kehidupan dan ibu yang lama membeku. Kini air mata menjadi dai. Kesilapan diakui dengan restu, kasih kembali menemui pantai. Jika takdir pernah memisah, bukan bermakna cinta terhapus. Dari Johor ke kota Shinda, hingga engkau terbang ke Borneo. Ilmuku pikul sebagai amanah, jejakmu menjadi pedoman. Seorang guru lahir dihailkan untuk mendidik dengan jiwa. Aku menari silir daksina, bukan sekadar irama dan gaya. Ini warisan, ini jiwa, ini kisah ayah dan anugerah. Kini aku melangkah ke hadapan dengan damai dan keinsapan. Silir daksina terus bergema menjadi lagu.
sebuah kehidupan. Dah dengar bukan? Nanti, anda cubalah guna gaya ini untuk belajar. Anda boleh gunakan link pada video ini untuk menghasilkan lagu anda sendiri untuk PDP yang lain. Biasakan yang hebat, hebatkan yang biasa. Setakat itu sahaja perkongsian pada kali ini. Moga bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih.